buat kuah lemak macam ni, janganlah coy. Dia punya kuah macam air. Jangan, kalau boleh dia pekat-pekat cantik je macam tu. Barulah okey dah, sedap. Sekejap lagi kita boleh tambah perisa. Siapa Ma? Oh, rekod video. Rekod video. Ni nak masak ke ataupun nak sambung sekejap lagi? Aduh, romantiknya power kita. I love you, Papa. Okey dah, tak nak gatal-gatal sangat. Kita sambung balik kita punya masakan. Okey. Kuah lemak macam ni, janganlah coy. Dia punya tulang macam air. Jangan, kalau boleh dia pekat-pekat cantik je macam tu. Baru. Okey, sedap. Sekejap lagi kita boleh tambah perisa. Bukan saja rajin memasak, sekarang sebab berkahwin, Kak Lina pun rajin membuat review. Selera betul dimakan. Ambul Kak Lina, nampaklah kebahagiaannya tu. Semoga kebahagiaan Kak Lina bersama suami kekal berpanjangan hingga ke syurga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum, Mina. Selamat nak buat review ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, 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 sedap. Hokkaido pula. Hokkaido cake. Siap ada buah kau mah. Bismillah, ya Allah, lembutnya. Empuk, siap ada krim kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada lebih daripada 23 jenis kek lapis. Wow! Wow! Sedapnya. Syok. Yang paling penting anggap. Nampak tak dia punya mozzarella dia tu? Bukan main. Rasa kacang. Cheese mozzarella dia. Nangis. Tak tengah. One piece.